وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Besaram Channel. Abang ucapkan semoga kita semua ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadat di bulan puasa ini. Abang ada nak share cerita klasi kapal. Rasanya dalam banyak-banyak video yang Abang dah buat ni belum lagi ada cerita pasal klasi kapal lah. Dan cerita ni Abang tengok, Abang baca dalam Siakap Keli yang ditulis oleh seorang bekas klasi kapal, nama dia Asri Laut. Dia kenalkan diri dia sebagai Asri Laut. Jadi Asri ni dia dah mengembara dah banyak penjuru dunia dah. Setiap pelusuk laut ni banyak dah tempat yang dia dah tuju, yang dia dah pergi, dan banyak-banyak pengalaman dia. Ada beberapa cerita yang dia nak share dalam penulisan beliau ni. Asri ni selepas habis SPM ataupun CJ Pelajaran Malaysia ni, dia menyertai Akademi Maritim. Lepas pada training dekat ataupun lepas belajar di Akademi Maritim ni, dia dapat bekerja di sebuah syarikat perkapalan, dan daripada syarikat ni lah dia ditugaskan untuk duduk atas kapal ni sebagai klasi, dan banyak tempat dah dia pergi. Jadi banyak peristiwa seram, banyak peristiwa orang panggil suka duka kehidupan dia di atas kapal lah. Macam-macam benda yang dia dah temui, macam-macam benda pelik yang dia dah tengok. Dia kata kalau ikan paus tu, berjenis-jenis ikan paus dah dia tengok, kecuali dia tak pernah nampak lagi ikan duyung. Dia kata dia tak pernah pula jumpa ikan duyung sepanjang dia bertugas di atas kapal. Dia nak cerita ni berkaitan dengan kapal berhantu. Cerita pertama dia, cerita kapal berhantu. Dalam penulisan ni dia tanya, korang tahu tak sebab apa kapal tu boleh jadi kapal berhantu? Okey, jadi Asri kata salah satu punca kapal ni jadi kapal berhantu sebabnya semasa pembinaan kapal ni lah. Sebagai contoh, dia kata di Jepun ada satu tempat ni nama dia Yokohama. Bila kapal ni dah siap bina, kapal baru dah siap bina, semua peralatan dah lengkap dah, jadi adalah orang nak rasmikan kapal ni. Okey, sebelum rasmi kapal ni dia ada upacara dia, di mana ada beberapa orang sami-sami Jepun ni akan naik ke kapal ni untuk membuat upacara. Macam kita lah kot, kalau kita nak naik rumah baru ke apa kan, kita buat sembahyang hajat. Tapi dia orang ni dia akan naik ke kapal, dia baca mentera, dan selalunya mereka sami-sami ni akan bawa bersama mereka ni satu patung. Patung ni dia letak dalam kaca. Patung wanita dalam kaca ni berpakaian kimono Jepun, pakaian tradisional Jepun. Tinggi patung wanita yang berbaju kimono ni biasanya setinggi 1,5 kaki yang berada di dalam bekas kaca. Pernah terjadi bila dah siap semua ritual ni, dah siap semua upacara ni, kapal ni belayar lah. Belayar pergi ke situ, pergi ke sini, dah banyak tempat dah kapal ni pergi. Beberapa tahun lepas tu berlabuhlah kapal tersebut di sebuah pelabuhan. Jadi semasa berlabuh di pelabuhan ni, ada pekerja baru yang masuk ke dalam kapal ni lah. Tak tahulah sebagai klasi ke, sebagai kapten ke, tak tahulah. Jadi pekerja baru ni dia macam tengok patung ni, patung yang dalam bekas kaca ni, dan dia alihkan patung ni, dia ambil patung ni dan dia letak dalam stor kapal lah. Okey, jadi tahu tak apa yang terjadi bila dia ambil patung ni letak dalam stor?
bila dia alihkan patung ni, tiba-tiba tak semena-mena berlaku lita pintas. Bila berlaku lita pintas ni, semua lampu dalam kapal ni, semua mesin, semua orang panggil peralatan-peralatan elektrik ni semua padam, dan enjin pun tidak berfungsi. Bila enjin tak berfungsi, kapal ni tak berjalan seperti yang kebiasaan lah. Jadi masa ni technician apa semua, engineer semua cek kapal lah, nak repair kapal ni, tapi tak boleh. Jadi kapten ni dia panggil lah seorang pakar, ataupun dia panggil lah satu company yang pakar dalam memperbaiki kapal di Jepun ni lah. Okey, bila pakar ni datang, dia orang repair pun tak jadi juga, masih tak berfungsi, macam current ni tak ada power lah. Jadi bila dah repair ni tak boleh juga. Jadi pakar Jepun ni mungkin orang lama kot, dia berpengalaman. Dia ada tanya kapten lah, dia tanya, ada tak awak usik ataupun anak-anak buah awak usik sesuatu yang ada dalam kapal ni? Contohnya dia kata, kalau benda tu dah lama kat situ, tiba-tiba ada orang alihkan. Jadi kapten ni bagi tahu, ada, kami ada alih satu patung. Patung ni kita ambil, kita letak dalam store. Jadi bila dengar apa yang kapten ni bagi tahu, pakar ni marahlah dekat kapten ni. Dia kata, pergi ambil balik benda tu dan letak tempat asal. Bila patung tu diambil daripada dalam store dan diletak balik di tempat asal dia, tiba-tiba lampu, enjin dan semua peralatan elektrik, semua peralatan mesin dalam kapal ni terus berfungsi seperti biasa. Jadi semua orang yang dalam kapal ni, pekerja-pekerja kapal ni semua terkejut, semua pelik. Kapten ni pun lagilah pelik dia. Bila letak je benda tu terus berfungsi. Jadi masing-masing tak puas hati, masing-masing duduk belik lah patung ni, tengok atas, tengok bawah, nak tengok kut-kut. Ada suis rahsia yang terletak dekat dalam patung ni, menyebabkan kalau tertekan akan, orang panggil, akan ter-off semua peralatan dalam kapal ni lah. Jadi tengok-tengok ni semua macam tak ada benda yang power ataupun elektrik punya switch di patung ataupun di meja patung tersebut. Jadi Asri kata kemungkinan apa yang menyebabkan terjadi sebegitu, mungkin iblis-iblis yang buat rumah dalam patung ni marah bila patung tersebut dialihkan. Okey, itu cerita pertama Asri. Cerita kedua ni adalah tajuk dia sesaji. Okey, sesaji ataupun orang panggil ancak. Okey, pernah dengar tak ancak? Ancak ni sebenarnya benda yang dibuat oleh bomoh ataupun pawang untuk buang saka. Maknanya dia buat rumah kecil di atas perahu ni, perahu kecil, letak buah-buahan, letak makanan semua ni, dan dia suruh saka tu ataupun jin yang mereka nak buang ni duduk dalam ancak ni, dan mereka akan hanyutkan ke laut lah. Okey, bila ancak ni dia duduk terapung di lautan dan tiba-tiba kena langgar dengan kapal, jadi jin yang ada dalam ancak ni akan beralih duduk ke dalam kapal lah. Dia kata, oi, ini rumah baru aku ni, tengok rumah dia lagi besar daripada dalam ancak tadilah. Okey, itu sebabnya mengapa kapal-kapal di lautan ni kebanyakan berhantu. Okey, ini cerita ketiga daripada Asri, tajuk dia Segitiga Bermuda. Okey, Asri ni selama dia bekerja di laut ni dah banyak kali sangat dah dia lalu orang panggil Segitiga Bermuda lah, laut Segitiga Bermuda. Asri ni dia lalu Segitiga Bermuda ni untuk hantar kargo ke New York, untuk hantar kargo ke Texas, Alabama ataupun Quebec lah, dan banyak lagi bandar-bandar yang dia akan singgah untuk hantar kargo ni. Walaupun banyak kali beliau melalui Segitiga Bermuda ni, tapi tak pernah lah pula dia jumpa benda pelik-pelik yang macam dalam filem. Kan kalau cerita dalam filem ni macam-macam benda pelik lah, dengan air berpusarnya, tiba-tiba kapal ni boleh gaib ni. Dia kata tak pernah lagi lah. Cuma dia kata di Segitiga Bermuda ni kebiasaannya berkabus. Kabus dia memang tebal sampai penglihatan kita ni jadi terhad, dan juga
gangguan pada radio lah. Radio ni tak boleh nak berfungsi seperti biasa. Bila saja lalu kawasan itu, memang radio ni bunyi dia lain macam lah. Tak bunyi macam radio, dah macam ngek macam tu lah. Apabila habis dah lalu kawasan segitiga bermuda ni, barulah radio tu berbunyi seperti biasa. Dia kata tak tahu pula apa sebabnya. Asri kata kadang-kadang juga dia pernah tengok ada ombak menggila terlalu tinggi. Ombak tu seperti bukit nak hentam kapal yang dia naiki lah. Dan kadang-kadang dia rasa siang tu boleh rasa seperti waktu malam. Dan bunyi angin ni kadang-kadang sangat kuat, dan bunyi dia seperti bunyi salakan anjing. Dan dia kata macam-macam benda banyak yang berlaku semasa dia lalu segitiga bermuda ni. Pernah sekali katanya bila dia lalu di kawasan tersebut, dia tengok dan dia rasa laut ni rasa sangat tenang, setenang-tenangnya macam duduk dalam kolam yang air ni tak bergerak langsung, tapi masa ni kabus tetap ada. Kabus tebal ni, dia kata bila ada kabus tebal ni, kapal ni dia akan bunyikan horn lah. Makna dia nak bunyikan horn ni nak tunjuk bahawa ada kapal di situ supaya tak berlaku pelanggaran dengan kawasan yang lain. Jadi bila masuk di segitiga bermuda ni, kapal-kapal ni memang akan berwaspada 100% lah. Maklumlah, salah satunya sebab jarak pelihatan yang terhad, dan tempat ini sendiri pernah banyaknya berlaku kemalangan yang orang panggil meragut nyawa lah. Yang keempat adalah Laut Sunda Indonesia. Okey, ada sekali tu Asri ni dia melalui Lautan Sunda lah. Okey, Selat Sunda nama dia. Okey, malam tu bulan ni memang terang, bulan mengambang penuh. Asri hari tu dia bertugas daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 12 tengah malam. Kawan dia pula bertugas daripada pukul 12 tengah hari sampailah ke pukul 4 pagi. Kes ni terjadi semasa shift kawan beliau. Yang terkena tu adalah 3 orang. Okey, 2 orang pegawai, dia panggil second officer, dan seorang kapten. Selat Sunda ni orang kata memang salah satu lautan yang berpuaka lah. Okey, ni dia dengar daripada cerita-cerita orang lama. Cerita-cerita orang lama ni, dia kata kawasan ni banyak orang amalkan macam-macam jenis ilmu. Cerita ni bermula pada pukul 2 pagi. Masa ni kapten dengan pegawai berdua ni, 2 orang pegawai dia ni sedang duduk berbual-bual lah. Tempat yang dia orang lepak ni adalah dekat bridge wing. Jadi tengah-tengah rancak mereka berbual ni, maklumlah malam tu bulan terang, bulan mengambang ni, kira nampak cantik lah dengan lautnya nampak terang. Mereka bertiga ni tengah tengok radar dalam bilik navigasi lah. Okey, kapten dengan 2 pegawai dia ni masih lagi duduk berbual-bual dalam sama-sama malam dan bawah cahaya bulan purnama. Tiba-tiba kawan Asri ni, dia nampak di sebelah belakang kapten ni ada satu bola api. Memang besar. Bola api ni memang besar. Dia kata ukurannya berdiameter lebih kurang 7 sehingga 9 kaki. Duduk terapung-rapung, merah menyala, merah membara dia kata. Tapi yang peliknya, bola api ni cahaya dia ni bukan macam lampu. Cahaya ni macam seakan-akan satu biji ataupun sebiji mata merah, mata raksasa yang merah besar. Jadi masa ni kawan Asri ni bila dia nampak benda tu, dia jerit lah. Dia jerit kepada kapten. Dia kata, "Kapten, tengok belakang tu. Ada apa tu?" dia kata. Jadi masa ni kapten dengan seorang pegawai lagi tengok lah. Bila mereka tengok ni, mereka berdua pun turut terkejut dan masing-masing lari masuk ke dalam bilik navigasi. Dan bola api ni dia keluar daripada kawasan tersebut dan dia bergerak ke haluan kapal sambil berubah bentuk. Daripada bentuk bulat tadi macam biji mata ni, dia berubah seakan-akan seekor burung yang mengeluarkan api. Jadi mereka ni terkejut, terkaku tengok benda tu. Esoknya kecohlah satu kapal berkaitan dengan bola api tersebut.
Okey, cerita kelima ni tajuk dia Bayi Datang Waktu Tidur. Okey, kisah ni berlaku kepada pegawai Asri. Okey, pegawai Asri ni dia ceritalah kat Asri. Dia kata dia mengalami cerita seram. Dia cerita-ceritalah kat Asri. Tapi si Asri ni tak percaya apa yang diceritakan oleh pegawai dia ni lah. Dia cakap dalam hati, betul ke mamak ni cerita ni? Tah mamak ni mengigau, tah mamak ni bermimpi kot. Dia tak percaya. Tapi datang seorang lagi pegawai pada hari berikutnya. Datang pegawai lain ni, dia cerita benda yang sama seperti diceritakan oleh pegawai pertama sebelum ni. Jadi bila dua orang cerita kat dia benda yang sama, barulah Asri percaya pada masa tu lah. Okey, macam mana cerita dia? Okey, cerita dia macam ni. Okey, menurut cerita pegawai pertama ni, satu malam dia ni dah masuk dah dalam bilik tidur dan dah tutup lampu dah. Dah tutup lampu, dia baring je letak kepala atas bantal ni. Tiba-tiba dia dengar macam bunyi suara budak kecil lah. Macam bunyi suara bayi, macam bunyi menangis, macam bunyi tapak kaki berjalan macam tu lah. Dan bila dia perasan daripada samar-samar lampu daripada luar kapal ni, dia nampak ada budak kecil ni berjalan datang ke tempat katil dia ni sambil bawa sesuatu yang macam tempurung, macam tadah tempurung ni depan muka pegawai tersebut lah. Jadi masa ni si pegawai ni dia takut dan dia terkejut. Dia buat tak tahu, dia cuba tidur. Bukan sekali je bayi ni datang, tapi 2-3 kali. Maknanya 2-3 malam pegawai ni tidur bilik tu mesti bayi ni datang sambil bawa tempurung lah. Okey, dia kata wajah bayi ni seperti tak cukup bulan. Memang hodoh lah muka dia. Gelagak bayi ni macam sedih, macam mengharapkan sesuatu lah. Macam dia tadah tempurung ni untuk minta makanan daripada pegawai Asri ni lah. Cukup 3 malam je pegawai ni dia minta tukar bilik. Okey, cerita ke-6 ni tajuk dia Kapten Mati. Okey, pernah terjadi dalam kapal yang Asri bekerja ni, ada seorang kapten meninggal di atas kapal. Kapten ni bukan orang Malaysia tapi berbangsa asing. Dia tak cerita pula daripada US ke Kongo ke Korea ke, dia tak bagi tahu, tapi dia bagi tahu kapten ni berbangsa asing dan meninggal di atas kapal kerana terlebih minum minuman keras ataupun overdose. Jadi kapten kapal ni dia mati kat tengah-tengah laut. Jadi bila mati kat tengah-tengah laut ni, tak boleh nak buat apa, sebab kapal ni nak sampai ke pelabuhan terdekat pun makan masa seminggu lagi. Maknanya dia 7 hari mayat kapten ni kena ada dalam kapal. Tahu dia buat macam mana? Mayat kapten ni dimasukkan dalam bilik sejuk beku. Mesti sahabat-sahabat Abang ingatkan bilik sejuk beku ni khas untuk simpan jenazah kan, untuk simpan mayat kan. Sebenarnya bukan. Bilik sejuk beku ni bukan dikhaskan sebenarnya untuk isi mayat ataupun untuk bekukan mayat, tapi bilik sejuk beku ni rupanya bilik tempat simpan makanan, bilik tempat simpan daging, macam peti sejuk besar lah. Jadi masa ni pekerja-pekerja kapal ni alihkan semua daging lembu, daging kambing ni, semua dialihkan daripada bilik sejuk beku ni, letak tempat bilik sayur untuk sementara waktu, dan tempat makanan ni telah diisi dengan mayat kapten tersebut. Lepas tu dah mayat kapten ni dah dikebumikan, tempat tersebut digunakan balik kan untuk isi daging apa semua. Macam orang panggil nak cakap apa, tak tahu nak cakap apa kan. Cerita seram dia berlaku pada malam pertama kematian kapten tersebut. Ada staf kapal ataupun ada kelasi-kelasi kapal ni, dia nampak kapten yang telah meninggal dunia ni duduk berjalan-jalan dekat laluan kapal sambil duduk ketuk pintu bilik-bilik kru lah. Okey, kru yang tengah-tengah tidur ni terdengar ketukan-ketukan, dan ada di antara kelasi kapal ni nampak yang ketuk pintu bilik orang lain ni, pintu bilik kru lain ni adalah kapten kapal yang telah meninggal dunia.
seram ni, dua seram kes kapten kapal mati ni. Satu yang seramnya, mayat tu disimpan tempat simpan agen. Yang kedua, mayat ni bangun tengah malam, ketuk-ketuk pintu bilik kelasi-kelasi dan kru-kru kapal lah. Rupanya hantu kapten kapal ni bukan saja dia kacau bilik, tapi dia meronda-ronda dalam bilik enjin. Ada seorang staff ataupun seorang budak yang jaga dalam bilik enjin ni hampir pengsan bila ternampak kapten tersebut berdiri di hadapan dia dalam gelap malam. Dan ketika itu budak ni dia tengah buat kerja dalam bilik enjin lah. Dia angkat kepala dia, dalam sama-sama lampu ni dia nampak sosok wajah kapten yang dah mati ni duduk berdiri dalam bilik enjin. Seram, dah mati pun nak buat kerja lagi. Okey, itulah 6 cerita seram yang berlaku kepada Asri sepanjang beliau bertugas sebagai pekerja kapal di sebuah syarikat perkapalan di Malaysia. Semoga jadi hiburan. Sekian, terima kasih.